Mesin magnetic drill yang portable, saiz compact. Walaupun saiz kecil, tapi power dia ni sama macam mesin drill press yang saiz besar yang korang tak boleh nak angkut mana-mana. Nak guna dekat site project sangat mudah. Korang tinggal letak macam ni, on dia punya magnet dan boleh terus guna. Memang sangat mudah. Mesin ni kalau dekat site project, dia jadi pengganti mesin drill press yang besar yang orang guna dekat bengkel. Memang sangat ngam untuk tebuk besi sebab mesin ni jenis low speed high torque. Speed dia perlahan tapi pusingan dia tu kuat. Speed dia ni pula korang boleh adjust. Boleh jadi perlahan dan boleh jadi laju. Dia ada sampai 6 speed yang korang boleh pilih. Maximum speed dia pula 900 RPM sahaja. Jadi mesin ni memang sangat ngam untuk tebuk besi yang tebal. Sebab untuk tebuk besi, kita perlukan speed yang perlahan tapi torque dia tinggi. Jadi untuk tebuk besi tebal, pakai mesin ni tak ada hal. Yang ni magnetic drilling machine dari DEXI. Model DB35. DEXI ni brand under CH Tool. Dia datang dalam satu box macam ni. Jadi kalau korang nak bawa dekat luar, nak bawa dekat site project, korang angkut je seketul macam ni. Semua benda ready dalam ni. Dalam dia ni lengkap dengan semua peralatan dia. Mesin terletak cantik dekat bahagian sini. Belah sini tangki untuk coolant. Dan yang ni safety belt. Belt ni korang boleh guna kalau nak gantung drill ni secara vertical. Kena ikat benda ni baru lebih selamat. Barang dia ni tak banyak. Dia ada 3 benda ni sahaja. Tapi bila korang bawa mesin drill ni dekat site project, macam korang bawa drill press yang besar tu. Compactkan saiz jadi kecil macam ni. Dia punya design ni memang lawa. Mesin ni saiz compact sebab dia pakai motor yang jenis power tau. Motor yang jenis brushless. Power dia 1600 watt. Motor yang jenis brushless ni, kalau banding dengan motor yang pakai carbon brush, motor yang jenis lama tu, yang brushless ni dia lebih compact, dia lebih power dan dia lebih tahan panas. Untuk saiz sama macam ni, kalau motor carbon brush, dia akan besar gabak sikit macam ni. Kalau yang ni korang tengok dia slim sahaja. Dan dekat sini dia tak ada akses untuk letak carbon. Sebab motor ni dia tak perlu maintenance macam motor carbon brush. Kalau motor carbon brush, kalau carbon dia habis, korang kena ganti. Kalau yang ni korang tak perlu. Kalau tengok dekat bahagian tepi sini, dia punya button interface ni memang smart. Dekat sini korang boleh kontrol semua mode dia. Switch yang paling besar ni untuk aktifkan magnetic base dekat bahagian bawah. Bila korang drill, letak je macam ni, terus buka dia punya switch. Yang selection merah ni untuk hidup dan matikan mesin. Dan yang hijau ni untuk reverse dan forward mesin. Sebab mesin ni korang boleh guna juga untuk tapping. Jadi function reverse ni memang perlu bila tapping. Kalau untuk drill, banyak pakai yang forward ni sahaja. Dan bahagian sini, dia ada 1 meter untuk tengok berapa speed. Dia ada 6 speed yang korang boleh adjust. Jadi korang boleh adjust speed pertama sampai speed 6. Dan yang paling last, yang merah ni, yang ni indicator untuk magnet base. Bila magnet dah ikat dengan kuat, merah sini dia akan nyala. Bahagian sini pula dia ada handle macam mesin drill press biasa, cuma mesin ni dia lebih compact. Korang boleh pusing naik dan turun macam ni. Dia boleh travel jauh tau. Korang boleh pusing atas sampai bawah. Maximum cutting depth mesin ni dia boleh pergi sampai 50mm. Spindle dia jenis macam ni. Dia line sikit berbanding drill press biasa. Hanya boleh terima mata yang jenis annular. Dia punya kepala mata ni jenis macam ni. Semua mata dia ni, saiz shank dia ni sama. Jadi korang tinggal masukkan je macam ni. Dan dia ada 2 skru untuk ikat dia punya cutter ni. Jadi dia boleh terima mata annular saja. Mata jenis ni pula korang jangan risau sebab dia ada banyak saiz, banyak pilihan. Dari saiz kecil sampai saiz besar. Tinggal pilih saja. Mata annular ni jenis macam ni. Dia ada 1 pilot pin. Dan dia pakai carbide tip. Dia jenis macam hole saw macam tu. Dia ada banyak saiz jadi mudah untuk pilih. Kalau drill press, dia punya chuck yang jenis macam ni. Boleh masuk macam-macam jenis saiz dekat satu chuck ni sahaja. Dan dia boleh pusing untuk ikat. Kalau korang nak pakai chuck ni dekat sini pun boleh. Cuma dia kena pakai dia punya adapter. Baru boleh masuk macam ni. Mesin ni walaupun saiz compact kecil, tapi berat dia ni dekat 10 kilo lebih. Sebab dia punya body sini dari cast iron. Dia ada 2 magnet dan dia punya magnet ni berat. Bila naik turun macam ni, handle dia ni boleh lock dekat bahagian tepi sini. Handle dia ni dah tak boleh turun naik dah. Kena tolak sini, baru boleh turun naik balik. Bila tebuk besi, untuk bagi mata dia ni lebih tahan lama, orang boleh pakai coolant. Boleh tetik manual atau pakai dia punya tangki ni. Tangki ni boleh letak dekat bahagian sini. Dan hose boleh cucuk dekat sini. Flow coolant korang boleh adjust dekat valve bahagian sini. Bila pakai tangki macam ni dia lebih mudah sikit. Lagi-lagi kalau nak tebuk besi yang tebal. Besi yang perlukan banyak coolant. Korang isi je penuh.
adjust je dia punya flow. Boleh drill lama. Untuk coolant ni korang boleh pakai macam-macam jenis. Yang saya punya ni jenis emulsion. Dia minyak tapi boleh campur air. Bila campur air, dia akan jadi cair dan putih susu macam ni. Memang mudah bila pakai mesin ni. Masa tebuk besi, bila tekan tu rasa ringan je. Sebab speed dia tu boleh pilih perlahan. Mata pula jenis tajam. Memang mudah untuk tebuk saiz bulat macam ni. Sebenarnya saya rasa pakai mesin ni lagi mudah untuk tebuk besi macam ni berbanding pakai mesin drill press. Sebab mesin ni kita boleh angkat je mana-mana macam ni. Letak atas meja macam ni boleh. Kalau pakai drill press, tebuk besi panjang macam ni, susah untuk letak dekat meja dia tu. Kalau pakai mesin ni, mudah untuk letak besi mana-mana. Letak je macam ni, buka dia punya magnet, terus boleh guna. Saya rasa, kalau ada mesin ni, dah tak perlu dah mesin drill press yang besar tu. Mesin ni pun dah cukup power dan mudah untuk buat kerja. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak cari mesin magnetic drill untuk guna dekat side project, korang boleh check mesin magnetic drill dari CH Tool ni. Mesin power, jenis compact, mudah untuk tebuk besi-besi tebal.